Okey kelas. Untuk quiz midterm tu saya dah masukkan dalam grup WhatsApp. So korang boleh tengoklah. For now on, class dismiss. Terima kasih, sir. Sama-sama. Kira, Nuyin dapat makan berapa? Aku dapat sebelah je weh. Aku pun lebih kurang macam kau. Sama lah. Tapi siapa dapat markah paling tinggi dalam test ni? Mestilah Alia. Dia kelas tak masuk, saya mau free rider je tengok. Ish, Kira ni tak baik lah. Husnuzon lah sikit. Mungkin rezeki dia kot. Yalah. Dah, jomlah kita balik. Jom. Prof. Ya, kenapa? Prof, saya tak sempatlah siapkan tugasan ni. Ada cara lain tak nak selesaikan? Jangan risau, markah awak boleh diuruskan. Itu bukan Prof dengan Alia ke? Lah. Diorang buat apa tu? Cari sesuatu je. Oh ya ke? Terima kasih Prof. Sama-sama. Dr. Iman, saya rasa macam ada benda tak kena lah antara Prof Faiz dengan Alia. Saya pun nampak yang sama. Macam satu je doktor. Okey, baik. Terima kasih untuk maklumatnya. Nanti kita akan siasat secara rasmi dan kita orang tidak akan berdiam diri. Baik, doktor. Faiz, anda ditahan kerana disyaki dalam melakukan kesalahan, iaitu kesalahan penyalahgunaan berkuasa dan bermasuah. Sebarang masalah kita settle di balai, faham? Ni, orang kau kata nak aku salah. Oh, tak mengaku Tak ngaku lagi, tak ada modal. Tanya apa Encik? Nampak tak nama Encik ni? Allah. Aiman, tahan dia. Kawan. Rasuah bukan sahaja melibatkan wang, ia boleh datang dalam bentuk hubungan, janji dan pengaruh. Di universiti, integriti adalah nadi utama, pensyarah adalah pendidik bukan pedagang markah, pelajar adalah pewaris negara bukan perosak sistem. Jangan biarkan universiti jadi pusat rasuah. Laporkan salah laku, lindungi maruah institusi. Integriti bermula di sini. Pesanan ikhlas dan